Xpeng G6 facelift standard version ataupun standard variant ni dekat sebelah saya ni. Dah macam Model Y dah. Dan dia pelik sikit. Sebab apa? Ini adalah standard variant tapi dia dah launch back in Oktober 2025. Cumanya time Oktober 2025 tu dia launch variant long wheel drive dengan all wheel drive punya performance. Selalunya kalau company kereta, biasanya saya tahulah, kalau dia launch, dia bagi tahu straight semua terus kan, semua variant yang dia orang provide. Tapi kali ni dia ada gap beberapa bulan dan yang paling latest tu adalah variant yang paling rendah, which is this one, G6 facelift standard version. Dia kurang sikit dari segi dia punya range, feature-features dia dan sebagainya, tapi harga dia kalau nak comparekan dengan kompetitor dia macam Tesla Model Y, mungkin lebih berbaloi kepada sesetengah orang. Dalam video ni saya akan ceritakan semua benda yang korang akan dapat dekat Xpeng G6 standard variant ni. Kita akan ceritakan dia punya performance, dia punya bateri, dia punya range, harga, interior, exterior dan apa semua, dan apa pendapat saya terhadap kereta ni. Adakah dia berbaloi kalau nak comparekan dengan EV lain? Semuanya dalam video ni. Alright? Tapi sebelum tu jangan lupa tekan dulu butang subscribe. Saya Alim Asri. This is Xpeng G6 facelift standard variant. Let's go. Strategi. So we create. Conquer. First, kita start dengan harga dia. Harga dia RM160,000. Kalau compare dengan Model Y, variant yang paling bawah iaitu rear wheel drive. Yang ni pun rear wheel drive juga. Harga Model Y dekat RM190,000 lebih. So, korang dah jimat almost RM30,000 dekat situ. Tapi kalau korang nak compare dengan abang dia sendiri, iaitu long wheel drive dengan all wheel drive performance variant lah daripada G6 ni, dia murah RM20,000 hingga ke RM30,000 daripada ni. Range dia pula boleh pergi 440 km WLTP. Kalau WLTP saya boleh terima sebab itu adalah standard yang patut dipakai. Kalau Model Y pula korang boleh dapat 15 ke 20 km lebih je daripada ni. So untuk bayar almost 40,000 beza dia tu, adakah dia berbaloi? Kalau korang tanya saya, nope. This one is better options lah kalau kita borak pasal range punya wise. Okay? So sekarang kita start dengan bahagian depan dia dulu. Kalau korang ingat dulu, G6 yang sebelum facelift, logo X dia diletakkan dekat tengah ni dan lampu dia ada gap. But now, dia straight. LED strips daripada hujung ke hujung. Sama lah juga macam Tesla Model Y. And then main lights dia adalah dekat bawah ni. Dia nampak lebih besar dan lebih garang lah. And then dia punya front bumper, nothing too special. Biasa saja, dia melengkapi sajalah bagi saya. So kita pergi dekat bahagian tepi dia pula. So untuk bahagian tepi dia pula, kalau untuk bezakan dia dengan long wheel drive dengan all wheel drive performance punya G6, rim dia dulu. Rim dia lebih kecil daripada abang-abang dia. Rim dia pakai 18 inci, tapi size dia okey je 18 inci walaupun bukan 20. Satu, maintenance akan jadi lagi murah, senang nak jaga. And then dia fit dengan body ni pun cantik je, tak adalah nampak gap sangat. Design rim dia je kurang sikit lah. Satu lagi, pintu dia. Pintu dia pakai pop-up door handle. Saya cukup tak suka benda ni. Bagi saya dia tak praktikal langsung. Saya lebih suka traditional door handle. Aesthetic wise cantik lah, tapi practicality dia tak ada. Dia punya wheelbase sama saja macam Tesla Model Y. Editor masukkan nanti wheelbase dia berapa, sama macam Model Y, tapi dia tinggi sikit je. So bagi saya kalau tengok dari jauh kan, dia nampak sporty sikit lah. Dia nampak lagi besar, lagi tinggi. Dia nampak macam big brother sikit. Alright, so jom kita dekat bahagian belakang ni pula. Pembaharuan dekat bahagian belakang ni pula yang bezakan ni dengan facelift G6 yang sebelum ni adalah ducktail ni. Ni paling obvious. Kalau dulu version yang sebelum facelift dia bulat je, nampak round, nampak macam comel, tak nampak garang lah. Ni once dia add je ducktail ni, dia nampak lebih sporty, lagi tajam dan lagi style lah bagi saya. Alright, lepas tu dia punya badge G6 ni kalau standard range, tulis G6 sajalah. Kalau long range and performance ada lagi tambah font bawah ni. Jom kita tengok dekat boot dia pula. Boot dia juga ada power boot, jangan risau. One touch power button, terus buka. Space dia 571 liter. Memang besar nak mapuh orang cakap. Ni 3 luggage bag tak ada masalah. Tonneau cover korang terus dapat. Kalau tak cukup juga, korang boleh tambah lagi ruang nak letak barang kat bawah ni. Ada lagi extra compartment. Tarik. Dekat situ. Ni macam-macam barang korang boleh letak. Tak dapat tayar spare, tapi ruang ni sangat besar lah untuk letak korang punya barang-barang yang patut. Lepas tu ada power outlet dekat sini, 12 volt. Untuk korang charge barang-barang, dan juga ada speaker Xpeng dekat bahagian belah kiri. Belah kanan tak ada. Belah kanan cuma ada lampu ni dan lampu kecil dekat situ untuk korang cari barang time waktu malam lah.
Overall, bagi saya, kalau korang tengok dekat belakang, dia memang lawa. Tapi warna putih lah. Korang pandang dari dekat, pandang jarak jauh, dia memang nampak style gila lah. Sebabkan ducktail ni, kalau yang sebelum facelift punya version, memang tak lawa. Tapi facelift punya version ni, dah add ducktail ni, sporty lah. Lepas tu, rear bumper ni dekat sini dia main matte, dekat atas ni dia main chrome. Dua finishing yang berbeza lah. Itu saja untuk exterior dia. Jom kita tengok interior kita ni pula. Alright, so now dekat bahagian dalam ni. Bahagian dalam dia bila masuk korang akan rasa macam satu kereta yang sangat eksklusif. Dengan seat dia berwarna putih ni. Tapi kalau dekat warna hitam tadi kat depan tu saya masuk tadi, seat dia warna hitam. Saya tak rasa dia ikut body colour tau, sebab macam ni putih, lepas tu warna-warna lain macam purple tu pun semua ikut putih. Mungkin yang colour body hitam saja kot dapat seat warna hitam. Okay, first kali dekat infotainment dia. Screen dia bersaiz 15.6 inci, ada Apple CarPlay, ada Android Auto dan dia sangat-sangat smooth. Korang tengok saya scroll ni. Dia tak ada lagging, tak ada macam typical China car punya infotainment. Kadang-kadang bila kita scroll tu macam ada stuck-stuck sikit kan. Tapi ni laju lah. Ini dia punya energy consumption, battery efficiency apa semua. Seat dia pula ada massage feature. Both untuk front passenger dan juga driver. Korang boleh adjust lah. Korang nak lower waist boleh, upper waist boleh, back and forth. Korang boleh adjust kat sini. Apa jenis massage feature yang korang nak. ADAS dia pun ada juga. Kalau kita pergi dekat sini, kita tengok drive dia. Okay, driver assistance. Forward collision warning, blind spot detection, door opening warning, rear collision warning, traffic alert, rear collision prevention. Semua ada dekat sini. ADAS dia lengkap. Kereta China, kita tak perlu persoalkan benda ni. ADAS selalu memang dia bagi lengkap ni, tak perlu risau. Driving mode dia pula ada 4. Kita ada Eco, Comfort, Sports dan Individual. Individual ni adalah mengikut kesesuaian ataupun preference korang bila korang nak drive. Korang boleh setting dekat sini. Ada 2 wireless charging dekat sini, 2 cup holders dan korang tengok dia punya armrest ni geng. Besar mat. Sampai siku saya boleh masuk ni. Seat dia adalah Napa leather, korang tengok warna putih ni. Ada soft touch juga dekat dashboard dia ni. Soft touch. Dekat sini. Ni macam kayu sikit lah, permukaan kayu plastik macam tu. Wood look tapi sini plastik ni. Untuk seat dia juga selain korang dapat massage feature, ada juga powered seat. Korang boleh adjust lah nak ke belakang, ke depan. Tapi dia tak ada boss button lah dekat sini. Boss button tu maksudnya dia ada dekat sini untuk orang belakang adjust. Kau ke depan sikit lah, aku sempit belakang ni. Boss button tak dapat dekat kereta ni. Lepas tu pintu dia pula sekarang memang kereta China dah banyak pakai, di mana kalau korang nak buka pakai lever ke apa, tekan button kat sini. Dia terus buka. Ni dia orang buat ekstra. Boleh tekan button dan boleh juga untuk tarik lever. Kalau macam ni barulah okey. Kot-kot lah tiba-tiba korang stuck accident ke apa, time tu button dah tak function, lever kena ada lah. Right? So jom kita tengok dekat seat belakang dia pula. Okay, dekat bahagian belakang ni pintu dia special dan penting untuk saya bagi tahu korang. Sebab apa? Kalau dekat depan dia ada lever kan untuk buka. Kat belakang dia, okay, first sama je lah macam tadi, depan ada button untuk buka. Tapi lever dia bukan macam dekat depan tadi tarik tau. Korang kena buka benda ni. Nampak emergency ni. Cabut benda tu. Lepas tu wayar ni, korang tarik dia. Lepas tu nanti automatically pintu akan buka. Lever dia tersorok sikit lah. Dia dekat emergency punya penutup tu. Saya tak tahu kenapa dia tak buat je lever macam kat depan. Kat complicated. Tapi penting tu untuk korang tahu. Kok tiba-tiba korang plan nak beli kereta ni kan. Belakang ni, kalau saya duduk kan, saya macam, dah tak nak dah jadi driver ataupun front passenger. Selesa. Memang sangat selesa. Luas dia ni, 3 orang dewasa duduk, takkan ada problem. Korang just tengoklah headroom dia. Bapak besar dengan ada panoramic sunroof, cover daripada depan sampai ke belakang. Dia tak ada gap macam buka separuh, gap buka belakang, tak ada. Lepas tu legroom dia pun sangatlah luas. Lepas tu korang akan dapat pocket seats dekat bahagian belah kanan dan juga bahagian belah kiri ni. Ada 2 corong aircon, 2 type C ports. Lepas tu dekat pintu dia korang akan dapat speaker dan ambient lighting. Cuma speaker dia ni, dia nak buat cara yang bersepah kan, macam dot macam tu. Ada orang rasa nampak macam estetik cantik, tapi bagi saya nampak macam tak kena, macam kurang siap je kan. Tengah ada armrest tapi tak ada cup holders. Ya ke tak ada? Ada. Kat sini korang push je benda ni, dah keluar, turun macam tu. Ni style lah, futuristic orang cakap. Kalau saya nak conclude lah kan, buat kesimpulan bahagian belakang ni, saya boleh bagi dengan 3 kataan. Dia luxury, spacious dan sangat-sangat comfortable. Sebab memang besar amat bahagian belakang ni. Selesa gila duduk. So jom kita pergi luar kejap untuk saya bagi conclusion kat korang pasal kereta ni. Untuk warna dia korang akan dapat 5 pilihan warna. First kali warna putih yang saya buat tadi. Kat bahagian depan ni, ni warna hitam. Dan warna hitam ni special sikit macam saya cakap tadi. Dekat seat dia, dekat interior dia, seat dia semua warna hitam. Tapi untuk warna lain korang akan dapat seat warna putih. Belakang cameraman saya ni, ni warna grey. Warna grey ni lawa agak lah. Memang nampak style sikit lah. Kalau saya nak cakap nombor 2, bagi saya favourite saya putih. Tapi kalau nombor 2 saya ambil ni, warna grey ni.
Lepas tu dia warna Starry Purple tak salah saya kalau nama betul dia. Dia nampak macam ultraviolet punya warna sikit lah. Warna orange dah tak ada dah. Kalau G6 yang sebelum ni sebelum facelift, main colour dia orange. Orange dia dah buang lah. Dia gantikan dengan warna Starry Purple ni. Lepas tu yang ni dia macam warna silver sikit lah. Macam putih-putih pudar, silver-silver sikit macam tu. Tu 5 pilihan warna yang korang akan dapat. So dengan harga RM160,000 kalau korang ada bajet atau plan nak beli EV dengan harga sedemikian lah kan, adakah dia berbaloi bagi saya untuk buat masa sekarang lah sebab tak dapat test drive lagi. Nanti dapat mediakan, insyaAllah akan test apa semua. Tapi kita cakap based on paper lah, RM160,000 dengan range yang korang akan dapat, bagi saya dia berbaloi. Sebab design dia overall cantik je bagi saya, baik exterior dengan interior. Cuma ni je lah, rim dia saya tak suka dengan door handle dia. Tapi kalau tengok macam simbas lalu, macam tengok kat atas jalan ke apa, cantik kereta ni. Dia pun range pakai WLTP, bateri pun pakai LFP, harga RM160,000. Bawa pun insya-Allah sedap, kita tak tahu lagi. Tapi kalau EV ni kita pentingkan range dulu. Alright. So kalau korang tanya saya adakah kereta ni berbaloi? Baloi. Dan kereta ni untuk siapa? Bagi saya golongan muda lah. Design dia memang lebih kepada golongan muda. So itu dia untuk Xpeng G6 facelift standard variant standard variant yang paling rendah. Tapi sebelum tu jangan lupa bantu kita orang dengan 2 butang ni, iaitu like dan juga subscribe supaya kita orang boleh produce konten yang lebih menarik pada masa akan datang. Itu saja daripada saya, Alim Asri. This is Xpeng G6 facelift standard variant. Salam strategi, fight, conquer. Assalamualaikum.